Setiap detik adalah kesempatan membangun mimpi dari keberanian. Tak ada kata ragu, hanya keyakinan. Hidup ini milik mereka yang berjuang. Jauhkanlah daripada perpecahan dan salah faham. Kurniakanlah kami kebijaksanaan untuk menyelesaikan sebarang masalah serta memperkasakan mufakat antara pihak tetapi guru-guru dan guru. Ya Hayyu Ya. Dewan Pemasar untuk kali ke-43 Mesyuarat Agung Tahunan PIBG. Bahawa amanah serta sanggup berkorban demi kebajikan anak-anak kita. Pun baru ada bukan dalam 20 ke 30 orang je kan, sedangkan satu kelas semua je ada berapa 40 orang kan. Tapi yang lain-lain tu macam mana? Tak boleh sukarela, kita kena masukkan terus mereka-mereka ni kalau betul untuk darjah satu tak sesuai. Kena beritahu sebab dia, kena beritahu apa masalah. Karena aku tahu mimpi tak berlalu.